So, seperti yang kita tahu, hari ini kita akan belajar tentang apa itu najis? Okey. So, sekarang kita akan tunjuk video tentang najis. Okey, dah tengok kan? Okey, so berapa jenis najis dalam tu? 3. So, sebut boleh? Satu-satu. Najis mukhafafah, najis mutawassithah, najis mughalladhah. Okey, so sekarang ni kita teruskan tinggal Ustazah Syakira untuk langkah yang seterusnya. Okey, baik. Seterusnya kita dah tahu kita nak belajar pasal apa hari ini. So kita nak tengok sedikit pengertian. Boleh? Kita apa pada hari ini? Okey, good. Okey, seterusnya kita nak tahu najis itu apa. Okey, apakah maksud najis? Okey, kita ada najis terbagi kepada dua pengertian. Satu yang daripada bahasa dan satu daripada istilah. Siapa nak baca dari segi bahasa? Okey, baik. Silakan. Dari segi bahasa ialah semua benda yang kotor. Okey, baik. Terima kasih. Okey, dari segi bahasa ialah semua benda yang kotor. Maksudnya segala apa-apa sahaja yang kotor, ianya dinamakan najis. Okey, contoh. Kalau pada nama kena sesuatu benda yang kotor, apa rasa selesa tak? Sebab benda tu kotor. Jadi awak rasa tak selesa. Apa rasa sucikan tak benda tu? Nak kan? Sebab benda tu ialah sesuatu yang kotor. Okey. Seterusnya kita masuk pula dari segi istilah. Siapa nak baca? Persilakan. Najis bermaksud benda kotor yang menyebabkan solat tidak sah. Najis bermaksud benda kotor yang menyebabkan solat tidak sah. Okey, contoh. Awak nak solat kan? Badan awak terkena, contoh terkena air kucing adik awak tu. So, awak nak solat. Bacaan awak dah betul, pergerakan dalam solat dah betul. Tapi, apa terima tak solat awak? Kenapa tidak? Yes, good. Sebab terkena najis. So, segala apa badan kita bila terkena najis, so solat kita automatik akan jadi tidak sah. So, kita dah tahu najis itu apa. Tapi, kita belum tahu lagi dia punya bahagian keadaan najis. Betul tak? Kita tak tahu lagi benda tu najis ke, bukan najis ke. Kalau sudah tahu. Rasa-rasa tahu tak? Tak? Okey. Kalau belum, kita teruskan lagi kepada contoh-contoh najis. Okey, kat sini ada berapa contoh najis? 3. Ada 3. Okey, yang pertama apa dia? Najis. Apa tu? Contoh kita. Apa nama dia? Nama dia apa? Najis. Ni lari. Gambar lari. Tak biasa tengok lari ke? Kan, ni gambar lari. Okey, yang kedua, ni gambar apa? Baby. Tapi baby ni dia pakai pampers. So, dia kecil tak dalam pampers ni? Kecil. Kecil itu air kencing bayi. Okey, seterusnya, ni gambar apa? Babi. So najis ke tak najis? Najis. Of course lah, najis kan? Okey. So, sekarang saya nak soal awak. Saya nak tengok sama ada awak betul-betul tahu benda itu najis ataupun tidak. Okay, baik. So, sekarang ada dua kolom.
susu. Okey, susu. Okey, sila masukkan. Najis ataupun bukan najis. Susu. Najis ke bukan? Susu tu makanan kan? Minuman. So, betul. Okey, susu ialah bukan najis. Okey, seterusnya cepat-cepat. Laju. Okey, silakan. Laju dapatkan. Bangkai buruk. Okey, bangkai buruk bahagian mana? Okey, najis. Betul ke salah? Okey, bagi kata bukan untuk kawan awak. Okey. Seterusnya. Sampah. Cepat. Siapa ready? Ada lagi yang nak berita? Okey. Sila masukkan najis ataupun bukan najis. Okey, itu gambar apa? Babi. Gambar apa? Dikaulah sebab apa pun. Ianya tergolong dalam golongan najis. Okey, lagi. Siapa lagi? Okey. Itu gambar apa? Gambar? Kucing. Okey, kucing. Kucing najis ke bukan najis? Ya, kucing bukan najis. Okey, berikan tepukan kepada kawan-kawan. Okey, so sekarang ni apa faham apa dia najis ataupun bukan najis? Faham ke tak faham ni? Okey, so apa tahu dia sama ada najis ataupun bukan najis? So, dia ada jenis-jenisnya. Jadi kita teruskan lagi dengan Cikgu Nabila. Okey, jadi najis ada berapa jenis tadi? 3. Okey. Najis yang ringan adalah najis muhaffaf. Najis muhaffaf. Najis pertengahan adalah najis mutawassit. Betul. Jadi kalau ada najis yang paling berat, iaitu najis muhaffaf. Jadi kita dah belajar najis ataupun bukan najis. Okey, sekarang kita nak masuk jenis-jenis najis. Itu ada 3. Najis yang paling ringan adalah najis muhaffafah. Ada satu sahaja najis muhaffafah, iaitu air kencing bayi lelaki yang berumur 2 tahun yang hanya minum susu ibunya sahaja. Jadi kalau bayi lelaki tu tak minum susu ibu, minum susu formula, dia bukan najis muhaffafah. Itu adalah najis mutawassithah. Jelas? Ada soalan? Ada soalan? Okey, kita pergi ke najis yang pertengahan. Apa najis pertengahan tadi? Mutawassithah. Najis mutawassithah ini adalah najis, semua jenis najis kecuali najis muhaffafah dan juga najis mughallazah, iaitu air kencing, najis hitam, muntah, lagi darah, lagi nanah dan juga bangkai hewan. Ya, betul. Dan kita pergi kepada jenis najis yang ketiga, iaitu najis mughallazah. Najis mughallazah adalah najis yang paling berat, iaitu najis anjing dan juga dan juga keturunannya. Apa jenis keturunan anjing dan juga khinzir itu? Betul. Walaupun macam tengok ketok tu, dia cat campur dengan dog. Jadi dia keturunan daripada anjing. Itu juga najis. Jelas? Ada pertanyaan? Tak ada. Okey. Jom kita buat aktiviti untuk rangkaian kedua, iaitu jenis-jenis najis. Okey, satu lagi. Ada berapa jenis najis? 3.
Aktiviti kita, ini kotak apa? Ini kotak misteri ni tak tahu dah apa ya. Jadi Suzana datang ke depan, datang ambil tengok tak? Okey, ambil semua tu, ambil satu ni. Okey, ni Najis apa? Najis Sulawesita. Itu apa yang Najis Sulawesita? Letak dekat Sulawesi. Okey, Suzana yang nak datang sila datang terus. Pasal. Ini Najis siapa ni? Ambil dulu. Dapat Najis ni siapa? Apa? Muhammad. Okey, ambil dulu. Tak ada Najis Muhammad. Boleh faham macam tu? Betul tak ya kawan? Betul. Perempuan dah suara ni. Yang kedua macam ni. Najis siapa tu? Sisa. Betul ke ni? Najis Sulawesita ni. Najis siapa? Apa nama dia? Tuan Kaya. Betul tu pakai hawa Najis Sulawesita? Betul. Baik. Okey, yang seterusnya. Cepat. Kamu terus yang datang nanti. Nama apa? Okey, dah sini. Ini Najis di siapa? Sulawesita. Cuba kita usah apa gambar. Tunjuk kat gambar main. Tunjuk muntah. Okey, kita seperti yang sosial. Ini Najis. Betul tak kamu? Okey, kita pergi yang seterusnya. Seperti ini. Awak dah Najis apa ini? Mana kawan? Betul ke ni Najis Muhammad? Betul. Ini adalah jenis Najis. Najis Muhammad ada satu je, iaitu air kencing bagi lelaki yang berumur yang hanya minum 1,000 sahaja. Ini selain daripada itu adalah Najis Sulawesita, muntah, nanah dan sebagainya. Dan Najis seberat iaitu Najis, anjing dan juga hizib dan semua keturunannya. Ada soalan? Itu sahaja untuk jenis-jenis Najis, iaitu 3 jenis Najis. Kita pergi kepada langkah penyucian Najis. Tadi korang dah biasa jenis-jenis Najis. Berapa jenis Najis? 3. Okay, sekarang ni kita nak belajar tentang cara-cara nak cuci Najis. Setiap Najis tu ada cara-cara nak cuci yang berbeza. Okay, sekarang ni kita nak tengok cara-cara cuci Najis. Tapi saya tak nak cuci sorang-sorang. Saya nak ada teman. Siapa nak jadi teman saya yang pertama? Okay, Aidil. Okay, Aidil, kita depan. Okay, sekarang kita nak curi pula. Kita nak cuci Najis pertama, Najis Muhammad. Najis Muhammad Najis apa? Ingat. Apa nama Najis Muhammad? Air yang bawah 2 tahun. Yang bawah 2 tahun, yang tak minum, yang hanya minum untuk ibu. Okay, Aidil pegang ni. Okay, korang bayangkan. Siapa ada adik kat sini kat rumah baby? Okay, tiba-tiba ada korang dekat rumah, tiba-tiba dia letaklah atas piring ni adik. Nanti tumpah juga. Okay, bayangkan tiba-tiba ada korang pamper dia tu terbocor. Keluarlah air kecil dia.
najis. Dah, hilang tak? Tu ada lagi tu, hilang lagi. Okey, dah hilang. Okey, lepas hilang langkah kedua, kena rentiskan air. Jadi rentiskan air. Rentis-rentis je. Tak, kalau tak rentis tu boleh guna jempol. Okey, lepas tu air boleh lap. Lepas tu dah bersih ke lantai? Dah. Ada dua cara je. Hilangkan najis dan rentis. Dah bersih dah. Okey, dah. Boleh dia nak air. Okey, sekarang ni najis air kencing kanak-kanak perempuan najis apa ke tak? Tak. Okey, sekarang ni kenapa najis muafafah ni hanya untuk bayi lelaki sahaja, bukan bayi perempuan? Siapa nak teka? Siapa boleh teka kenapa? Tahu tak? Sebabnya air kencing bayi perempuan punya bakteria lebih banyak daripada air kencing bayi lelaki. Jadi ahli-ahli pakar dia dah buat kajian dah dekat 73 anak-anak, dekat 73 bayi. Dia buat kajian dekat sampel air kencing kanak-kanak tersebut, mendapati jumlah bakteria dekat air kencing kanak-kanak lelaki lebih sikit daripada yang perempuan. Cuba tengok. Beza tak antara bakteria lelaki dengan bakteria air kencing bayi perempuan? Beza tak? Beza. Pula bayi air kencing kanak-kanak lelaki yang bawah umur 2 tahun dikira najis muafafah, manakala yang perempuan tidak dikira najis muafafah. Okey, seterusnya kita nak tengok cara nak cuci najis mutawasitah. Mutawasitah najis apa? Najis sederhana. Siapa nak tolong saya cuci najis mutawasitah? Okey, datang ke depan. Rasnya. Okey, apa contoh najis mutawasitah? Darah. Jadi, korang bayangkan Rania lah kat dapur, tolong masak. Lepas tu buka keluar darah. Nak potong sayur, dia tu potong tangan.
Iaitu yang pertama. Lepas tu kena berapa kali basuhan air mutlak? Kena 6 kali basuhan air mutlak. Okey. Cuba 6 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4, 5, 6. Okay, dah bersih tak? Dah. Kena pastikan hilang 3 perkara. Ada bau tak naik tu? Ada. Ada warna? Ada lagi? Tak ada. Ada rasa? Ada. Dah bersih. Terima kasih. Okay, sekarang korang dah belajar cara-cara untuk menyucikan najis. Okay, penting tak cuci najis? Penting. Penting cuci najis. Supaya suci. Oh, betul. Dan yang paling penting supaya solat kita ibadah kita jadi. Okay, sekarang dah faham dah semua? Sekarang saya nak korang buat 4 kumpulan. Lelaki 2 kumpulan, perempuan 2 kumpulan. Sebab kita nak jawab soalan. Kita nak tanya soalan. Okay. Buat 2 kumpulan je. Lelaki masuk sini 2.
volunteer nak bagi tahu apa yang kita dah belajar hari ni. Okey, okey. Okey, lagi? Siapa lagi? Okey, okey. Okey. Kalau kita dah belajar tadi, okey, kita akan tengok rumusan untuk hari ni. Apa yang telah kamu pelajari? Okey, seterusnya. Okey, tadi kita dah dengarkan pengertian najis. Pengertian najis, apa dia? Benda-benda kotor. Okey, seterusnya. Okey, tadi kita dah belajar jenis najis ada berapa? Okey, pertama najis mukhafafah, mutawassithah dan mughalladhah. Okey, seterusnya. Okey, tadi ni kata-kata najis. Kita dah tengok ada air kecil garing, muntah dan anjing. Okey. Okey, dan kita dah tahu jenis najis ada 3 dan contoh-contoh najis. Lepas tu kita dah belajar juga cara-cara menyucikan najis. Misalnya contohnya kita buang najis dan kita letak baju, kita cuci dengan air garam. Okey, jadi semua yang faham kan yang kali ni kita dah belajar 3 benda. Betul kan? Okey. Kita dah ada dah. Okey, sebelum salah satu kepada kita, saya nak tanya. Ada apa-apa soalan tak? Ada yang tak faham ke apa-apa? Ada tak? Okey, bagus. Itu saya nak silakan kamu semua. Okey, jaga kebersihan dan pastikan sebelum kita nak solat, mari kita bersih. Ada berkurang apa? Sebab kita solat kena pakaian bersih. Tapi ada kotor-kotor apa? Okey, itu saja.